Masa tu dia tengah sibuk angkat bunyi beras. Tolong mak dia jual barang rumah ke rumah. House call. Macam budak extra. So, nak pergi sekolah pun kadang-kadang tak ada kasut. Tapi, dia tak pernah nak merungut. Rezeki bukan datang pada orang pandai je, tapi pada orang yang rajin berusaha dan tawakal kepada Allah. Tapi, kalau hampa nak tahu, hidup dia ni tak senang, geng. Berkali-kali dia rugi, berkali-kali dia kena scam. Apa dia buat? Dia start bisnes beras. Geng, dia start jual lembu lebih besar. Kena scam dengan orang tengah. Jadi apa yang dia buat? Dia buat logistik. Tayar lori meletup, barang rosak, rugi lagi. Masya Allah, ujian dia. Kau. Ada masa duit dalam tangan dia kadang-kadang tinggal RM20 je. Bayangkan. Sampai satu hari dia ni sedar satu benda penting kan. Kalau aku atau hampa nak berjaya berbenar dah kan, jangan ikut orang. Kita kena bina jalan kita sendiri.